Penting sangat ke nak periksa warna minyak brek? Jawapannya, ya, sangat penting. Pernah tak anda jenguk tangki minyak brek kereta? Jom kita tengok apa bezanya. Nampak tak beza tu? Yang kiri tu jernih, sihat lagi. Yang kanan, itu dah bahaya. Lama-kelamaan, minyak brek ni akan serap air dan kotoran. Memang sifat dia macam tu. Bila dah bercampur air dan kotoran, sebab itulah warnanya jadi makin gelap. Dan bila dah kotor, bukan setakat warna je, kereta pun mula bagi signal bahaya. Pernah tak rasa brek macam lembik? Rasa macam pijak span je kan? Lagi seram bila nak brek. Kenapa kereta lambat sangat nak berhenti ni? Risikonya, brek boleh tak makan, sistem boleh bocor. Memang sangat bahaya. Jangan main-main tau. Ini bukan pasal kereta je. Ini pasal keselamatan kita sekeluarga. Tapi, jangan panik. Benda ni boleh diselesaikan. Serahkan je pada yang pakar macam kami. Jaga keselamatan anda. Datang servis minyak brek dengan kami. Harga memang berpatutan. Hubungi kami sekarang.